Syukur, Alhamdulillah, syukur pada Allah yang. Terima kasih kerajaan kongsi rezeki dengan kami. Bagi saya, pertemuan kita pada petang ini membawa makna yang amat besar, iaitu satu solidariti yang menjadikan simbol tanggungjawab kolektif kita semua dalam memperkukuhkan benteng kebajikan umat. Kerajaan Negeri Melaka menyanjung tinggi komitmen yang berterusan daripada Maybank Islamic dalam melaksanakan berbagai inisiatif kebajikan dan memberikan sentuhan bermakna kepada masyarakat. Inilah manifestasi sebenar konsep rahmatan lil alamin apabila kekuatan ekonomi dimanfaatkan untuk memperkasakan masyarakat dan memastikan kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih inklusif dan menyeluruh. Hakikatnya, usaha ini juga jelas mencerminkan peranan Maybank bukan sekadar satu institusi kewangan Islam, tetapi ejen perubahan sosial yang mendukung prinsip ihsan dan keadilan ekonomi. Syukur, Alhamdulillah, syukur pada Allah yang minta dia ada semua sihat. Alhamdulillah lah tahun ni dapat. Terima kasih kerajaan kongsi rezeki dengan kami orang-orang Londang ni lah. Makcik pun banyak-banyak terima kasih. Banyak terima kasih pada anak-anak semua.